Cak. Abaikan muka Tata yang macam semah ya. Tata sihat hari ni. Tapi Tata memerlukan makanan yang lazat. Jadi, here we are. Bagi Tata tengok menu dulu. Tata order matcha strawberry. Jom kita rasa dia punya matcha. Matcha dia pakai anak kucing. Kita ambil satu matcha strawberry, satu matcha latte. Susah ya? Susah ya nak kacau? Tak apa. Tata berusaha tu. No worries, kita buat dia. Okey. Warna menarik. Sudah sebab tak manis. Strawberry dia just nice je. Tata rasa suara Tata macam bakal-bakal nak hilang ni. Aduh. Kenapa buka? Susah nak kacau. Actually dah kacau kan, dia tak adalah bertukar warna menjadi merah kan. So dia punya strawberry tak overpower the matcha. Sejak bila pula ni? Ada orang dah pandai ambil gambar estetik tau. Adakah tak perlu runsing? Matcha latte. Rasa rumput. Rasa rumput yang baru dipotong. Matcha as long as dia matcha sama je macam kopi. As long as dia tak manis, dia sedap. Okay. Dah sampai. Kita ambil ebi tempura. Satu. Ini satu. Dia punya pasta. Kita tunggu satu lagi pasta. Ketangan sudah. Kakinya ni. Ni. Ting 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 ting. Panas baru masak. Not bad. Batter dia rangup. Ebi tempura RM13.90. Saya rasa dia pasta. Tak lupa tadi apa nama dia pasta ni. Nanti kita
tulis macam biasa ya. Tapi dia beef. Oh, Unikukarai. Sekejap ya, kita tengok. Memastikan betul ke tak? Betul. Unikukarai. Beef. Dia pakai beef betul ya, beef. Memanglah beef betul. Dia pakai beef, bukan streaky. Beef. The real beef. Oh, kanak-kanak tak boleh makan dia pedas. Kita minta pedas dan dia pedas. Kita agak skeptikal, takut dia memuakkan. Tapi dia kata dia orang ada special sauce. It is not. This is good. Actually, tekak lah tak tengah tak best tau, tak sihat. Tapi tak rasa dia punya rasa sedap. Sos dia sedap. Sama dia pedas. How do you say that? Sweet pasta. Suka. Okay. Terima kasih. Dua resmi ke? Syalam. Oh, Syah. Macam mana tu kering? Tadi dia pop up kat Facebook. Oh, mana berhasil lah. Ya. Kita punya ads tu sampai lah. Ya. Alhamdulillah. Kita baru start nak boost lah. Oh, buka bila? Kita ni maksudnya untuk masuk bulan keempat. Oh, baru je lagi. Okey. Dia boleh nanti insyaAllah try lagi. Okey, boleh. Dia boleh lagi. InsyaAllah. Rasa okey? Okey. Ini untuk Uniku. Kita ambil yang ini. Kalau satu dia orang punya best seller. Oh, tak betul. Dia orang baru buka 4 bulan Okay, jom kita try yang ini pula. Ini kita upgrade dia ke squid ink pasta. Tambah RM5. Tambah RM5. Atas ni salmon ya. Jadi betul tak minta dia pedas. Dia ada salmon dengan dia ada ebiko kat atas ni. Ambil salmon ni. Tada. Ada lagi pedas. Ni dan tu pasta dia lagi al dente. Ini lagi sedap. This is good. Actually korang yang tahu kan, Tata tak suka makan pasta kat luar kan. Jarang-jarang lah Tata makan pasta kat luar. Ini sedap. $7.90 ya.
Rasa pasta yang tu macam dia tak overcook sikit, tapi pasta yang ini perfect. Yang pedas dia tu menambah kekik. Kalau dia ada creamy ni, dia akan muak tau. Macam lah dekat Malaysia kan. Saya tak suka diorang pakai beef sebenar. Kan certain tempat kan dia akan letak beef tapi dia akan pakai sticky beef. Sebab perlu tak besar kan, kita dah kena datang banyak kali untuk cuba diorang punya food yang lain. Tak nampak dia satu macam tak punya comfort food lah. Dia punya apa, katsu curry chicken with rice. Next time kita try yang tu. Wis ni ke tu? Udah sedap. Tapi suka sebab dia punya pasta dia masak cantik. Jadi portion dia besar ya. Macam banyak. Dan pasta sangat mengenyangkan. Kalau korang yang ni perut tak besar boleh share je. Malaysia. Dia buat fusion Japanese fusion. Next time dia try dia punya ramen. Oh, beda. Ya, ini macam banyak tempat tak pergi macam langkah kanan kan. Boleh? Ramen ni mesti menangis. Ramen ni kenapa mesti nangis? Yes. Bukan, dia miso ramen. Ramen yang kuah putih tu. Saya adalah tempat kalau kita rasa macam tiba-tiba craving nak makan pasta kan. Kita tak boleh masuk pasta yang macam kedai kita tengok hari tu. Warna putih je, lepas tu dia macam sangat berlemak, yang macam makan 2-3 suap je mesti muak. Kalau orang boleh ni minta nak pedas atau tak nak pedas. Dia tak suka pedas. Dia tak minta nak pedas. Baik. Tengok
Dia bispit tak punya tu. Pedas yang menyebabkan craving. Pinggan orang tu hampir licin Yes. Hampir. Dia saya cakap mungkin tak cukup dia. Mungkin tak cukup katanya. Tak boleh, kita dah demam 2 hari. Kita tak macam perlu something, perlukan booster. Kita tanya booster adalah makanan lazat. Booster saya adalah makanan yang lazat. Pasti. Kena udang. Udang ni pun sedap. Baca dia sedap. Baca dia tak tawar sangat, tak masin sangat, and dia tak terlalu oily. So, kalau oily tu kan rasa muak kan. Tak tebal. Nipis je. So untuk kita orang yang jarang-jarang makan nasi ni, boleh lah datang sini makan benda macam ni. Penuh perut tak rasa. Sejak perut dah besar botol kicap ni. Udang dia pun nampak fresh. Kita nak ambil kata punya food. Berapa? Baik. Food tu tak boleh bagi 5. Macam seperti biasa tak mesti boleh bagi 4. Still tak ada tempat lagi yang boleh beat. Tempat macam favorite tak tu. So untuk food 5, untuk macam 4. Tak approve. Okay, jumpa korang lagi nanti dekat next video. Tak bagi tahu tempat ni kat mana. Ke korang nak waste je? Rajin lah sikit. Dia dekat Setia Alam. Dia dekat Setia Alam. Apa nama dia tadi? Nama dia Grind Gusto. First tak dengar dia punya nama, tak ingat dia macam Italian. Tak ingat dia macam Italian food. Actually dia adalah Japanese fusion. Okay, alright. Jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.